Ada satu zikir, siapa yang baca zikir ni, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia dan Allah Ta'ala akan tambah rezeki dekat dia. Wih Ustaz, zikir apa tu Ustaz? Dah lah Allah ampun dosa, Allah tambah rezeki pula. Sayangnya Allah dekat kita Ustaz. Zikir apa tu Ustaz? Kami nak tahu ni Ustaz. Sebelum tu, tekanlah dulu butang share, butang repost, copy link masuk dalam grup, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Saya yakin semua orang yang tengah tengok video ni hafal zikir ni 100%. 100% hafal Ustaz. Ya betul. Saya merayu dekat semua yang tengah tengok video ni, tolonglah jangan simpan video ni seorang-seorang. Jangan pentingkan diri. Bagi video ni dekat family kita, kawan-kawan kita, jiran kita, dekat semua umat Islam. Sebab video ni penting. Allah ampun dosa kot, Allah tambah rezeki. Tambah pula zikir ni Nabi yang ajak kita. Okey Ustaz, kami tak sabar ni. Kami dah share dah, repost dah. Mantap. Jom kita baca zikir ni sama-sama 5 kali, boleh? Ready? 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim. 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 Oh, itu istighfar Ustaz. Siapa yang beristighfar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia dan Allah Ta'ala akan tambah rezeki dekat dia. Bukan 2 ni je, banyak lagi kelebihan istighfar. Jangan lupa tau, setiap hari kita buat dosa, mintalah ampun daripada Allah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa semua orang yang tengah tengok video ni dan semua umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Komen amin kat bawah dan jangan lupa share, repost, sebarkan sebanyak yang mungkin. Okey semua, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.